Magical sebesar itu RM4. Kita kat KL air kosong RM4. Memang tak patut lah. Orang bazar Ramadan Kodia ni memang tak patut. Saya sampai terpaksa buat report. Dekat sini dia orang jual memang tak masuk akal. So kita dalam projek untuk mencari RM50 apa yang kita boleh beli dekat bazar Ramadan. So kalau hampa nak pi bazar Ramadan yang vibe dia ada rasa-rasa kampung sikit, macam ni lah. Saya kecil-kecil tu, bulan puasa lepas mandi sungai tegut ayak sikit. Tu dah dekat sini, nampak? Di sini orang-orang jual ni banyak kan orang kampung. Ni martabak yang paling legend lah. Cara dia masak tu pun lain. Biasa orang tebar baru letak isi kan. Kadang-kadang dia balut tu 8 kali balut. So tepung tu tebal. So ini hasil pertama kita. Martabak. Magical sebesar itu RM4. Dok, sebungkus berapa dek rugi? Kita kat KL air kosong RM4 besar tu. Dah 6, 4, RM10. Kita akan cuba membeli dari sebanyak mungkin peniaga. Satu bungkus ni RM2.5 tapi dia tak potong lagi. Saya dah tanya tadi, dia kata sama ada abang ngap terus ataupun balik potong. So kita beli dua. RM5. Nasi madu, lauk ayam pada harga RM7. Kita ni tahun berapa sebenarnya? 1996. Ayam bahagian paha kanan RM7. Total RM22. Kita dapat ke misi seterusnya, kambing grill. Satu paket ni harga dia RM10 dia. So total sekarang dah jadi RM32. Kalau dekat Kelantan ada nasi kabu. Kami dekat Kedah, kami ada nasi ulam. Nampak dia bungkus pun rare. Dalam plastik 8x5. So total sekarang dah RM37. So biasa orang jual cucuk udang saiz macam DVD je. Yang ini saiz dulang Astro. Sekeping RM2.50 je, komplit dengan kuah apa semua. So kita nak dua lah. Kita dah RM42. So kita ada RM8 lagi. Nak balik raya nanti, jangan lupa pada yang belum servis kereta tu, Petronas dia ada collaboration dengan KPDN. Dia ada servis Ehsan Madani, yang mana anda boleh pergi ke pusat servis Auto Expert dengan harga serendah RM89 je. Servis dia pantas dan efisien. Dia ada staf yang terlatih dan juga dipercayai. Dan jangan risau, minyak yang dipakai dekat Auto Expert tu 100% original. Macam mana nak pergi ni? Boleh walk in ataupun boleh booking melalui apps Settle. Kalau tak nak sini pun tak apa, booking dulu. Nanti kelang kabut nanti last minute. Tahu tak berapa dia jual ni? Sebungkus RM2 je. Biasa RM2 ni harga pukul 7.25. Tapi sekarang pukul 3.25. Tapi kenapa kita awal sangat beli air ni? Tapi tak apa, kita beli dulu. RM35. So popia yang viral lah. Dia ni ada carbonara lah, cheese lah, apa semua. Kita beli lah. Cuba satu. RM1 satu. Terima kasih. So cukup lah. RM50. Sebelum berpisah, jangan lupa siapa yang belum servis kereta tu, Petronas Auto Expert ada servis Ehsan Madani, start daripada RM89 je. Senang je. Sekejap je dah settle.